Surah Yasin adalah salah satu daripada surah amalan kita. Tapi ayat 1 surah Yasin pun ramai baca dengan salah. Jadi jom kita semak bacaan kita. Okey baik, kita buka muka surat 440. Tengok ayat 1 daripada surah Yasin. Rujuk dekat ayat yang ke atas ini dan sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kesalahan yang biasa dibuat sebab kadang-kadang nak terkejar bacaannya. Kita baca Yasin, Yasin, Yasin. Salah baca macam tu. Jangan terkejar-terkejar sangat sampai kita tinggal hukum-hukum tajwidnya. Now, jom saya tunjukkan cara nak baca ayat 1 ni dengan betul. Nampak macam mudah, tapi kena belajar. Bacaannya betul ialah Yasin. Nampak tak? Okey, saya kupas secara ringkas. Pada sebutan huruf ya, kita baca dengan 2 harakat. Dan kemudian sin, kita baca dengan 6 harakat. Pastikan dibaca dengan betul-betul ya. Jangan pakai hentam saja. Yasin, asal ada bunyi. Tak boleh gitu. Kena berpandukan hukum tajwid. Anda belajar sesuatu hari ini? Kalau ya komen Alhamdulillah dan follow saya.